X-Max ni kita boleh adjust handle dia. Kita akan buka di sini. Ada dua lengki, satu 5mm, yang bawah ni 4mm. Nak buka cover atas ni, kita kena buka dulu crossbar ni. Okey, kita dah buka cover atas ni. Kita nampak ada lagi satu lubang skru di sebelah bawah tu. Tak apa, kita buka dulu cover ni. Nak buka cover ni, kena buka dua klip ni. Dua skru kena buka dekat bawah ni, sebelah sini, dan satu lagi sebelah kiri. Bila kita dah buka, nampak ni, dia sebenarnya boleh adjust turunkan atas pergi bawah. Bila kita adjust ke bawah ni, handle ni akan dekat lagi dengan kita. So mungkin lebih selesa lah bagi orang yang mungkin tangan tak cukup panjang. Bawah ni dia ada marker. So kalau kita nak turunkan bawah ni dekat bawah sini, dekat lekuk bawah ni. Dari lubang atas, kita dah pindahkan ke lubang yang bawah. So pastikan dua-dua ni masuk dekat dia punya lekuk ni. Alhamdulillah dah selesai. Terima kasih menonton.